Assalamualaikum, hai, welcome to my YouTube channel. Aceh here. John ni, dia melakukan aktiviti dia macam biasa. Dia buat kerja dia, cuci kereta. Tapi sambil dia cuci kereta ni, dia duduk fikir macam mana dia nak balas balik, nak betulkan penganiayaan yang kena dekat dia ni, yang Michael dah buat dekat dia. Bila dia discover kata Michael ni curi identiti dia, lepas tu rupanya selama ni Michael ni yang aniaya dia rasa lagi geram tau. Sebab ialah cousin hang sendiri. Aku membesar dengan hang, and out of nowhere hang aniaya aku macam tu je. Dia duduk fikir macam mana dia nak buat supaya Michael ni masuk penjara. Tapi dia tak ada idea. Dia macam mana nak bagi dia kena tangkap kan. And Michael pula tahu mana dia duduk. Jadi macam dia ni boleh dikatakan macam dalam kedudukan yang bahaya lah untuk dia. Sebab yelah dia bekas penjenayah. Lepas tu dia on parole. So Michael ni polis pula. Dia boleh buat apa sajalah dekat si John ni. John ni sampai dia terbayang apa yang jadi dekat Mary Alice ni memang teruk gila. Apa yang Michael buat dekat Mary Alice ni memang sangat teruk. Lepas tu Michael ni sempat sorok pisau dekat dalam bilik si John ni. Jadi lagi macam dia geramnya. Faham tak? Macam kita geram sangat dekat someone tapi kita tak boleh nak buat apa. Waktu dia ralik buat kerja ni, tiba-tiba ada seorang perempuan ni tegak dia. Dia kata, "Are you John?" Lepas tu John ni kata, "Hang siapa?" "Oh, nama aku Katie. Aku kawan kepada kakak hang, Joyce." By kawan means girlfriend. Katie ni dijemput John ni pergi ke office depa. Kira Katie ni sama dengan Joyce juga. Dia lawyer. Lepas tu masuklah office si Joyce ni. Lepas tu adalah gambar mak dia. Lepas tu Katie ni dia perasan John ni tengok gambar mak dia. Lepas tu Katie ni kata, "Oh, aku kenal mak hang. Mak hang ni memang baik lah." Lepas tu John kata, "Oh, hang kenal mak aku?" Kita kata, "Ha, kenal. Sebab mak hang tak putih asa siasat pasal hang. Cari information pasal hang." Lepas tu Katie ni dia ambil macam satu box. Dalam box tu macam ada beberapa kertas lah. Dan kertas-kertas ni kira macam information. Semua pasal John. Dia punya medical dia punya history dia. Lepas tu dia punya case. Katie ni dia tunjuk lah. Dia kata, "Okay, ni medical record. Medical record si John ni tunjuk lah yang dia ni pernah overdose, pernah masuk hospital, jenis dadah yang dia guna." Lepas tu Katie ni dia beritahu lah, "Mak hang tahu tak pernah putus asa untuk keluarkan hang daripada penjara." Lepas tu Katie ni dia buat keluar satu macam dokumen. Dia kata, "Okay, dalam kes hang, pisau, senjata hang yang pisau yang dia jumpa dalam bilik hang tu, pisau tu kira macam actually dia bukanlah bukti yang kuat. Sebab dia tak ada DNA hang. Dia ada DNA mak hang. Tapi benda tu dia jadi macam bukti yang sangsi. Sebab even though DNA dekat pisau tu adalah DNA mak hang, tak bermakna yang hang ni tak guna pisau tu. Sebab yelah pisau tu ada DNA mak hang. Mestilah hang ambil yang macam kalau hang nak bunuh orang, hang mesti ambil pisau yang terdekat dengan hang. Faham tak? Macam hang boleh gunakan benda tu. Mestilah dia ambil pisau tu, pisau yang ada kat rumah dia untuk bunuh Mary Alice. Dia pun gunakan yang tu dekat court." Okay, lepas tu mak hang pula kata kesan gigitan yang dekat badan Mary Alice ni, bentuk gigi tu tak sama dengan bentuk gigi hang. Tapi kalau ikut undang-undang dalam court ni, ada satu undang-undang ni, bentuk gigi ni tak boleh dijadikan sebagai bukti. So ni bukanlah salah satu bukti yang menjadikan hang ni bersalah. Tapi mak hang tak putus asa, kira macam buat rayuan lah untuk macam submit sebagai bukti yang kesan gigitan ni sebagai bukti. Mak dia memang fight gila lah. Sebab macam yelah tak logik. Patutnya macam gigitan tu hang memang boleh jadikan bukti lah. Gigi tu tak sama. Lepas tu dia pun tengok medical record yang Mary Alice ni. Lidah si Mary Alice ni bukan putih sebab kena potong, putih sebab kena gigit. John ni dia fikir, "Weh, orang jenis apa yang boleh gigit lidah orang lain sampai putih? Hang dah kenapa kan? Punya teruknya panggil hang sampai ke hang boleh gigit lidah orang sampai putih." Tapi dalam court dia pun kata hang guna pisau ni as senjata untuk potong lidah dia. Tapi sebenarnya dia putih kena gigit. So hang punya trial dah misconduct. Kira kalau ikutkan segala bukti apa semua memang tak betul. Macam hang ni tak patut dipenjarakan hanya kerana pasal pisau sahaja. Lepas tu mak hang ada buat rayuan. Kira buat surat, buat dokumen, lepas tu disertakan semua segala bukti ni. Dia suruh anti dia hang submit. Tapi somehow benda tu tak naik court pun. Benda tu tak di-appeal pun. Dia pun assume macam benda tu kira macam burn macam tu je lah. Kira macam mahkamah tak mau tahu kot. Lepas tu John ni dia kata, "Mak aku kira cari segala bukti ni waktu dia sakit ke." Itu Katie ni kata, "Mak hang memang tak pernah putus asa. Mak hang yang percaya kata hang ni tak bersalah." John ni dia jadi macam lagi sedih lah. Dia tak sangka selama bertahun-tahun mak dia ni tak pernah give up dengan dia. Lepas tu John ni dia macam sedih lah. Dia kata, "Kenapa lah mak aku ni buat benda macam ni? And dia tak pernah bagi tahu aku pun yang dia buat benda ni. Dia kan sakit, kenapa dia tak jaga kesihatan dia?" Lepas tu Katie ni dia macam pujuk lah John ni. Dia kata, "Mak hang ingat, mak hang ni akan makin sihat. And mak hang tak mau bagi tahu hang
sebab takut macam hang berharap dengan benda ni. Dan dia takut kalau dia pun akan buat silap. Jadi that's why lah dia macam usaha je benda ni. Dia buat je benda ni. Lepas tu tiba-tiba dengar suara Joyce dekat belakang. Kira Joyce ni ada dekat pintu. Tu Joyce kata, Katie apa yang buat ni? Lepas tu Katie ni kata, aku masuk campur. Lepas tu Katie ni dia kata, tak apalah, aku bagi hampa sembang dululah, aku nak pergi ambil kopi. Lepas tu John ni bila tengok muka Joyce, dia tak nampak muka Joyce ni macam selalu macam muka menyampah dengan dia. Ni kira macam muka macam rasa bersalah, muka kesian dengan si John ni. Lepas tu Joyce ni dia kata lah, hang tahu tak berapa banyak kali dah aku nak ambil kotak file hang ni nak bakar, tapi aku tak sampai hati. John kata, kenapa hang tak buat? Sebab apa yang ada dalam kotak ni semuanya usaha mak kita. Tu semua tulisan dia. Dan ni semua usaha dia. Dia tak pernah berhenti berharap untuk hang. Dia siap call aku malam-malam tanya pasal undang-undang, apa yang dia perlu buat, dokumen apa yang dia kena isi. Bila John dengar benda ni, John dia jadi macam lagi sedih lah. Sebab kan Michael ni bukan setakat dia seksa, mak dia pun seksa. Mak dia tak putus asa dengan dia sampai kan mak dia pick up dia instead of jaga kesihatan dia sendiri. Lagilah John ni macam geramnya dengan Michael ni. Lepas tu John ni dia baca lagi note mak dia. Lepas tu dia ada jumpa satu perkataan ni, dia tulis bradycardia. Lepas tu dia tanyalah Joyce, Joyce ni apa maksud dia? Lepas tu Joyce ni pun katalah, bradycardia ni maksud dia, waktu dia petangkap hang nak berdiri pun tak mampu. So waktu hang kena admit dekat hospital yang dipertangkap hang tu, waktu tu mak kita rasa macam ada something wrong dah dengan hang. Betul hang pernah overdose, tapi dalam sistem badan hang memang ada dadah, tapi dadah ni kira macam bukan dadah biasa yang hang selalu overdose. Lebih kurang macam nak kata hang punya jantung waktu tu kira dah macam bilo parah yang macam orang kata macam nak mati lah macam tu. So bila dia pecah dalam badan hang, ada macam sejenis bahan yang macam membuatkan hang tak sedar diri. Lepas tu John ni dia teringat waktu yang dia bawa Mary Alice ni balik, kan si Michael ni pas kat dia satu beg plastik yang kononnya ada dadah tu. So mungkin dia ni bagi hak yang dadah yang jenis baru punya, yang membuatkan John ni tak sedar diri dan tak tahu langsung apa yang jadi dekat sebelah dia. Lepas tu John ni dia macam fikir, so maksudnya Michael ni dia bukan setakat nak bunuh si Mary Alice, adakah dia nak bunuh aku juga? Tapi mungkin dia tak sangka yang kata aku ni survive. Lepas tu John ni dia terus tanya Joyce, apa yang hang ingat pasal Aunty Lydia? Lepas tu Joyce kata, last time jumpa Aunty Lydia ni waktu dia jadi lawyer hang, and lepas dia kalah dengan kes hang, dia terus macam tukar bidang lain. Bukanlah bidang lain, maksudnya dia kalau tidak dia cover criminal law, lepas tu dia tukar jadi corporate law. Kira macam dia tak sanggup dah duduk dalam criminal law ni sebab dia kalah dengan kes hang, dia rasa bersalah. Lepas tu waktu mak kita sakit, mak kita masuk hospital, dia main melawat, dia menangis tengok mak kita. Waktu tu kira mak kita ni dah teruk dah lah, kira dah bawa masuk tube lah, bawa masuk tube untuk mak ni macam teruskan bernafas. Lepas tu John kata lah, dia ada cakap something tak dekat mak kita. Just kata, entah, waktu dia main melawat tu aku tak ada dalam bilik, tapi ada sekali tu macam aku mungkin termasuk bilik tu awal, aku dengar dia kata I'm so sorry, dia cakap macam tu banyak kali. Aunty Lydia cakap macam tu kat mak kita. So John ni pun dia faham dengan situasi tu. Aunty Lydia ni kan jadi lawyer dia, lepas tu dia ni merupakan mak kepada Michael. Waktu John ni kena tangkap, John ni kira cerita habis dekat Aunty Lydia ni, sebab yelah jadi wakil dia, jadi peguam dia cerita habis daripada A sampai Z. Dia ceritalah kata Michael ni bagi dia bag of plastik yang ada dadah apa semua. Sebab kan yelah hang kena tangkap kan, hang takut kan, hang cerita semua. Lepas dia cerita tu, mata Aunty Lydia ni kira macam berayak lah. Lepas tu Aunty Lydia ni dia pegang tangan John, dia kata tak apa, I will take care of everything. Memang dia peguam, dia buat apa sajalah untuk selamatkan anak dia, bukan selamatkan si John ni. Lepas tu John ni tanyalah, ada tak depa jumpa apa dalam bag dadah yang Michael bagi kat aku tu, benda yang selain daripada dadah lah, benda yang pelik lah. John kata tak ada. Mak kita ada juga mention benda tu, tapi Aunty Lydia kata beg tu yang dia jumpa hanyalah ada macam 2 jenis dadah macam tu je. Lepas tu Joyce ni katalah kenapa, and then John ni dia cerita habis semua dekat Joyce ni. Dia cerita pasal Michael ni semua. Will ni dia ada dekat office dia, kira siasat lah pasal kes-kes yang berlaku ni. DNA yang diperdapat daripada mayat si Cynthia ni, DNA tu kira macam dah damage, tak boleh guna. So memang tak function lah benda tu. And Will ni juga dia suruh forensik pergi balik ke rumah Alicia untuk check balik, tapi rumah si Alicia ni memang clean, tak ada kesan apa. Even darah yang Will ni jumpa, darah setitik tu, darah tu kira macam tak cukup untuk identify as a DNA, ataupun dia macam damage macam tu lah. So siasatan dia mati dekat sini, dah tak ada dah clue lain. Lepas tu Will ni dia jumpa ada satu DVD yang record temu bual mangsa sebelum ni, and at the same time dia ada file yang si Leo ni bagi semua senarai nama pelakon-pelakon seksual yang dilepaskan on parole. Dia banyak lah, dalam 60 orang macam tu. Sambil-sambil tu dia
tengoklah DVD tu. Okay, budak tu duduk kat atas kursi, budak perempuan tu duduk atas kursi, kira kaki pun tak cecah tanah. Nak habaq kata budak tu memang budak. Dan dalam interview tu, budak tu kira macam duk goyang kaki dia, duk tengok bawah. Jadi macam dia macam anxious tau. Bila detektif yang soal siasat dia tu tanya apa yang jadi, dia pun cerita. Dia kata dia nak pergi tengok movie. Lepas tu tiba-tiba ada seorang lelaki ni macam tangkap dia, lepas tu macam cium dia, perkosa dia. Bila dia beralih je kepala dia, lelaki tu tumbuk muka dia. Lepas tu lelaki tu tak habis-habis duk cakap, ciumlah aku. Lepas tu dia masukkan lidah dia dalam mulut budak ni. Lepas tu budak ni macam dia tak boleh nak cerita, dia nangis. Lepas tu tiba-tiba Will ni dia terkejut, bunyi telefon office dia bunyi. Tu dia angkat lah. Yang call dia tu Michael. Lepas tu Will ni kata lah, kenapa hang call office kan, kenapa hang tak call handphone aku? Lepas tu Michael kata, aku tak ada nombor hang. Kenapa awak hang call aku? Everything okay ke? Lepas tu Michael kata, semua okay. Biasalah bila duduk rumah ni, bini aku ni suruh duduk buat kerja rumah, tolong dia. Aku tanya mak mentua aku, sama ada Cynthia ni selalu ponting sekolah ke tak? Mak mentua aku kata jarang dia ada kat rumah. Mungkin hari yang dia kejadian tu, mungkin hari tu dia rehat kot, dia sakit ke apa, tak tahu kan. Lepas tu Will ni pun macam, okay, faham. So family hang okay ke? Tu Michael kata, apa maksud hang? Yelah, sebelum ni kan hang rasa macam tak selamat, family hang tak selamat, hang nak keluar family hang daripada rumah hang. So dia pun semua okay ke? Lepas tu Michael kata, betul je cakap hang, sekarang ni family aku semuanya ada dekat rumah mak mentua aku. Lepas tu Michael ni dia tanya Will, balai ada cakap apa-apa tak? Bos ada cakap apa-apa tak? Sebab macam semua orang macam tak nak share information dengan aku, tak tahu siapa. Lepas tu Will ni macam dia cover line lah. Dia kata, tahulah balai ni kan dia pun kan macam takkan share senang-senang je. Mungkin hang kena mic sini kot baru untuk hantar update apa-apa. Lepas tu Will ni dia tanya lah, hantar tak budak Jasmine tu yang yang ketuk kepala hang berdarah tu? Mereka kata, kenapa? Dia ada kena mengena dengan Alicia ke? Hang nak suruh aku pergi ambil dia ke, bawa balai? Tu Will ni dia kata lah, tak, dia hilang. Okay, so apa kena mengena dengan Alicia? Lepas tu Will kata, budak tu ada cakap apa-apa tak dengan hang waktu hang dengan dia saja? Lepas tu Michael kata, tak ada, macam dia mencarut ada lah. And then Will pun macam, tak apalah, hang dengan wife hang ke? Will ni tanya Michael. Lepas tu Michael kata, yes, of course, aku nak bersama dengan siapa lagi? Lepas tu Will ni dia macam fikir, kenapa Michael ni tipu kan? Malu kot nak beritahu kata dia pukul bini dia. Tapi Will ni macam, okay, lantak lah yang tu kan. Lepas tu Will ni dia kata, aku rasa macam pelik kes ni, sebab pattern yang pembunuh ni, pattern dia sama. Dia gigit lidah, dia bagi putih apa semua. And then mostly target dia ni budak. Alicia je target dia yang paling tua sekali. Lepas tu Michael ni macam, mungkin dia macam, yelah, macam nak berseronok, nak relax. So that's why lah dia langgan pelacur. And somehow tak sengaja terbunuh. Lepas tu Will ni dia tanya Michael lagi, hang sure ke hang tak ada macam musuh dengan siapa-siapa? Sebab macam pelik, macam mana boleh Cynthia, jiran belakang rumah hang saja tau, jadi mangsa pembunuh ni? Lepas tu Michael ni kata, hang serius ke? Serius lah. Lepas tu Michael kata, macam mana pembunuh tu boleh tahu detail pasal cara pembunuhan ni? Kita tak pernah release benda ni dekat public tau. Kalau yang nak tahu pasal benda ni hanyalah geng-geng polis je lah. Lepas tu Will ni dengar macam Michael ni je cakap, ya sayang, Sat. Tak apalah, Will, Gina panggil aku ni, aku kena tolong dia Sat. Nantilah kalau ada apa-apa update, kita cakap lagi. Lepas tu dia letak telefon. Lepas tu tak apalah, Will ni pun macam dah letak telefon. Lepas tu Will ni pun dia balik lah file-file yang pelaku sexual yang Leo ni bagi. Dia check lah satu-satu, tengok apa semua. Sampailah satu file, dia kata macam, kenal lah lelaki ni. Uish, aku tahu lelaki ni. Angie pernah suruh aku check siapa lelaki ni. Lelaki ni si John Shelley ni. Lepas tu Will ni dia ambil kunci kereta dia, dia pergi dekat kawasan yang si Angie ni menyamak jadi pelacur. Waktu tu kira Andy ni tengah undercover lah. Lepas tu Will ni dia terus tarik si Angie ni. Kerana dia nak cover, dia kata, aku nak langgan hang sekarang. Macam tu lah. Lepas tu dia tarik, dia pergi dekat satu tempat. Lepas tu Angie ni macam marah lah Will. Dia kata, hang ni gila ke apa buat macam tu kan? Boleh expose aku punya undercover. Lepas tu Will ni dia bagi file si John Shelley ni. Dia kata, baca. Kata, Hamai Jojo ni nak suruh aku baca je. Dia kata, baca sekarang. Lepas tu Angie ni pun dia baca. Dia kata dia dah pernah baca dah file si John Shelley ni. Lepas tu Will kata, hang tak rasa pelik ke? Macam dia punya kes, jenayah dia sebelum ni sama cara dengan yang jadi sekarang ni. Aku rasa dia ni lah pembunuh dia, penjenayah dia. Lepas tu Angie kata, aku tak rasa dia. Sebab hang ingat tak yang aku pernah cerita dekat hang, Michael pernah cakap dengan pelacur-pelacur ni, kata kenal tak lelaki ni? Lelaki ni sangat bahaya apa semua. Gambar lelaki yang ditunjuk dekat pelacur-pelacur ni adalah gambar John Shelley. Kenapa dia tiba-tiba nak tunjuk gambar lelaki ni? Dia kenal ke lelaki ni? Hang tak rasa pelik ke? Macam out of nowhere, polis
bawa case file macam ni and tunjuk specific this one person. Lepas tu Angie kata lagi, hang tak faham ke? John ni, aku check file dia satu sekolah dengan Michael. Dia pun ni membesar dekat kawasan ni. Jadi sepatutnya Michael ni dia tahu pasal John ni. Tapi kenapa dia tak pernah cerita pasal John ni dekat hang? Kenapa dia tak pernah cerita dekat hang? Padahal dia tunjuk gambar John ni dekat pelacur-pelacur ni. Hang tak pelik ke? Kalau betul John ni buat pattern dia sama, patutnya Michael ni adalah orang yang pertama yang discover si John ni. Tapi adakah dia pernah cerita ke pasal John ni dekat hang? Lepas tu Angie kata, hang tak Michael pernah warning aku pasal John Shelley ni. And John ni dia kata, dia beritahu aku ada orang blackmail dia, ada orang ugut dia. Lepas tu si Will ni dia kata lah, then why Michael tak pernah share information pasal John Shelley ni? Awak dia nak blackmail ke? Nak rasuh ke si John ni? Apa yang John ni ada yang Michael ni nak? Lepas tu Will ni dia kata, masalahnya kes dua budak perempuan yang kena sama macam yang lain ni, yang jadi sebelum Alicia ni. Macam mana hang explain benda tu? Budak 14 tahun dengan budak 15 tahun. John Shelley ni dia dah keluar dah penjara. So lepas dia keluar penjara dia tahu jadi kes ni. Explain benda tu. Lepas tu Angie ni dia kata lah, John Shelley ni yang kes dia yang first yang membuatkan dia masuk penjara, dia rogoh budak 15 tahun dan digigit lidah sampai putih. Tu betul lah dia, mungkin dia buat dan dia bukan orang tu dah. Tapi sekarang ni aku rasa macam something wrong. Kenapa Michael warning aku pasal John Shelley ni? Apa yang Michael benci sangat dengan Mamat ni? Macam hang kata tadi, mangsa yang jadi sebelum ni budak 14 tahun, 15 tahun. Lepas tu si Cynthia jiran kepada si Michael ni umur 15 tahun. Semua 15 tahun. Lepas tu Will kena kata, so hang, Michael dia cerita tak dekat hang yang dia kahwin dengan wife dia Gina, waktu tu Gina ni umur apa? Waktu tu Gina ni umur 15 tahun. Lepas tu Will ni dia kata, hang ni punya benci sangat dengan Michael ni sampai hang nak twist cerita ni, nak kata awak dia ke yang buat. Lepas tu Angie ni dia kata, percayalah cakap aku, John ni bukan pembunuh dia. Hang akan tangkap salah orang. Lepas tu Will kata tak boleh jadi sebab dia suspek yang paling terdekat sekali tau. Aku memang kena tangkap dia. Lepas tu Angie ni dia kata, tak apa, hang tak payah tangkap dia, biar aku yang tangkap dia. Tapi kalau betul hang nak tangkap dia, hang nak tangkap dia atas kesalahan apa? Berjalan dekat tepi jalan, naik bas. Hang nak beritahu apa dekat lawyer? Hang nak beritahu apa dekat court nanti? Hang tangkap John Shelley ni sebab dia adalah suspek yang paling terdekat sekali. Macam tu. Hang ada DNA dia ke? Hang ada cap jari dia ke? Hang ada bukti ke? Tak ada kan? Lepas tu Angie kata tak apa, sekarang ni biar aku pergi jumpa dia, biar aku yang tanya dia. Will kata, seriously hang nak cakap dengan dia? Yes, sebab dia tak tahu kata aku ni polis. Biar aku yang pujuk dia, biar aku tanya dia dulu. Dan Will ni pun macam, okay fine, no choice lah. Lepas tu si Angie ni dengan si Will ni pergilah jumpa si John ni. Lepas tu memang Angie ni dia pujuk lah, dia macam tanyalah si John ni, kata sebelum ni hang pernah cerita dekat aku siapa ugut hang? Dan John ni pun dia cerita je lah, aku tak mau hang involve, tapi aku akan settlekan benda ni, and once kalau dah settle aku nak ajak hang go out for dinner everything. Lepas tu Angie ni pujuk lagi, hang betul ke tak mau cerita dekat aku? It's okay, macam aku nak be involved with it. Lepas tu John kata tak boleh sebab benda ni terlalu bahaya untuk hang. Lepas tu Angie ni kata dia dah pujuk dah, kau ni tak mau beritahu. Lepas tu Angie ni tunjuk dia punya lencana polis ni. Dia kata, sorry lah, aku terpaksa tipu hang, aku ni sebenarnya polis. Lepas tu Angie ni nak tangkap dah dia. Lepas tu John ni macam merayu lah, kata jangan tangkap dia macam ni kan. Macam John ni sebab terkejut sangat yang kata Angie ni rupanya polis, dia macam kecewa lah yang Angie ni tipu dia. Lepas tu Angie ni macam bagus lah, dia jaga lagi si John ni. Dia kata, jom kita buat dekat luar, tak buat depan orang ramai. Tu tak apalah, John ni dia dengar cakap si Angie ni, dia pergi keluar. Will ni dah pegang gari dah dekat tangan dia. Lepas tu Will ni kira macam terus tangkap si John ni. Waktu ni John ni kira macam dia blur, dia macam shut down tau, sebab terkejut satu, and sebabkan macam takut yelah hang kena tangkap polis. Macam kacau lah hang punya parole. Keesokan hari tu kira Angie ni dia macam mandi lah, dia nak cuci diri dia. Dia tak boleh nak lupa muka John, muka kecewanya John bila dapat tahu kata dia ni polis dan dia ni ditangkap. Angie ni dia rasa bersalah sangat, dia buat macam dia mengecewakan si John ni. Dia sampai macam jadi anxious sangat sampai dia cuci rumah dia, padahal dia dah cuci dah, tapi cuci lagi. Lepas tu dia macam rasa macam tak sedap hati, tak puas hati. Dia keluar daripada rumah dia pergi rumah Michael. Dia kata tak boleh jadi, dia kena siasat pasal Michael ni mesti ada something ni. Lepas tu Angie ni bila dia sampai dekat rumah Michael, dia ketuk pintu. Dia macam nak tanyalah si Michael ni, macam mana hang boleh kenal dengan John Shelley, and nak bagi tahu lah kata John ni dah kena tangkap. Angie ni dia ketuk pintu tapi tak ada siapa jawab. So Angie ni pun macam dia tak maulah nampak macam nak pecah masuk nak mencuri kan, nanti orang report polis. Lepas tu dia ni pun macam pergilah ke laman belakang nak
kot lah nak try pintu belakang kan. Pintu belakang kunci. Lepas tu dekat pintu belakang tu kira macam ada pintu anjing. Pintu anjing tu, lepas tu dia macam try lah masuk. Dia try masuk, nasib baik muat. Lepas tu dia macam, apa yang aku buat ni kan, memang kerja gila lah. Kalau Michael balik ni, nampak dia dalam rumah mesti macam gelabah kan. Tu tak apalah, Angie ni pun macam masuk. Lepas tu dia dengar macam ada bunyi tau dalam rumah ni, tapi tak tahu bunyi apa. Lepas tu Angie ni pun dia masuk, dia pergi dekat ruang tamu. Lepas tu dia nampak ada satu bilik. Bilik tu kira macam bilik garaj tau. Dia assume kata bilik tu adalah bilik garaj. Tapi yang peliknya, kalau betul bilik tu adalah bilik garaj, kenapa dia macam ada kunci? Macam kunci mangga macam tu tau. Tapi mangga tu tak berkunci. Jadi Angie ni pun dia bawa keluar pistol dia. Lepas tu dia try buka pintu. Dia buka pintu, kira dalam bilik tu gelap, tak nampak apa. Jadi Angie ni pun dia carilah Swiss untuk buka lampu. Bila Angie ni dia buka lampu, dia nampak depan mata dia ada satu meja besar, dan dekat atas meja tu ada seorang budak perempuan tengah bogel, kena ikat kaki dia, tangan dia, mulut dia kena sumbat dengan kain. Lepas tu budak perempuan tu mata terbeliak, terkejut tengok Angie. Lepas tu budak tu dia menjerit lah, tapi menjerit tu tak dengar, tak berbunyi sebab mulut dia penuh dengan kain. Dan badan budak perempuan tu penuh dengan darah, kira macam dia terbaring tu, kaki dia kira macam dah terkangkang dah lah. Lepas tu Angie ni terus dia rasa macam ada orang ketuk kepala dia kuat. Lepas tu Angie ni jatuh dan pingsan. Waktu Will ni dia bawa John ni masuk ke balai, dan dia letakkan si John ni dalam bilik interrogation, Will ni dia tersampak dengan Leo. Lepas tu dia cerita lah dekat Leo, kata yang Angie yang discover pasal John ni apa-apa semua. Lepas tu Leo ni dia kata, kalau pasal budak perempuan ni hang macam tak boleh percaya sangat. Sebab yelah, perempuan ni hang tahu tak, dulu dia suka dekat Michael. Lepas tu Michael ni macam kan dah kahwin, ada skandal dengan Michael kan. Lepas tu perempuan ni macam nak have a serious relationship dengan Michael ni. Tapi Michael ni tak mau, Michael kan dah kahwin. Will ni sebab dia kenal dengan Angie ni, dia tahu yang Angie ni tak suka a serious relationship. Lepas tu Will ni dia tanyalah, apa buatkan hang tak percaya perempuan ni? Yelah, Michael yang cerita kat aku pasal benda ni. Okay, bukankah hang yang cerita dekat aku yang Michael ni pukul bini dia? Dia kata, betul? Kenapa yang hang boleh percaya bila bini dia kata Michael ni yang pukul dia, tapi bila perempuan ni cerita hang tak boleh percaya? Lepas tu Leo ni dia macam terdiam. Leo ni pun macam, taklah, sebenarnya semalam Michael ada call aku, dia tanya aku update pasal kes ni. Lepas tu Will ni pun katalah, dia pun call aku juga semalam, tanya benda yang sama. Lepas tu Leo tanya apa yang hang jawab. Will kata benda yang sama lah, kita tak ada update apa-apa. Lepas tu Leo kata, aku bagi tahu dia yang pasal hang cari file-file semua pelakon-pelakon seksual ni. Lepas tu dia macam seronok, dia kata a good idea benda tu. Lepas tu Michael ni, dia ni sebenarnya macam, dia ni orang yang easy going, dia senang. Tapi baru-baru ni, waktu aku bagi tahu dia yang tempat rumah si Alicia ni dah dicuci, dia macam marah. Dia kata kenapa tak bagi tahu dia. Dia punya marah tu sampai dia tak mau letak dalam report dia. Lepas tu Will ni dia kata lah, mungkin sebab macam dia nak hampa ni berjaga-jaga lah kot, macam tak nak bagi hampa hapuskan bukti. Lepas tu Leo kata, tapi masalahnya ada nama dia dalam buku kontak si Alicia ni. So kalau aku jadi dia, aku akan hapuskan nama aku dalam buku tu instead of marah pasal cuci rumah tu. Macam pelik kan? Lepas tu Will ni pun macam, okay, tak apalah, nanti hang boleh tak tolong pergi check rumah si Michael ni? Lepas tu dia kata, kenapa? Entahlah, just pergi je lah check, aku nak tahu dia buat apa. And then Leo ni pun macam, okay, tak apalah. Lepas tu Will ni pun dia masuklah bilik interrogation, di mana John ni tunggu dalam tu. John ni ditemani oleh kawan girlfriend si Joyce tu, si Katie ni, sebagai peguam dia. Jadi part ni acik pendekkan lah. Jadi Will ni dia tanya si John ni, dia kata, hang dekat mana tarikh yang sekian-sekian macam ni? Ada kematian budak ni, lepas tu ada kematian pelacur ni, Alicia ni. Dia cerita habis, semua lidah dia pun digigit sampai putus. Lepas tu kalau ikutkan rekod hang pernah bunuh seorang budak perempuan dan lidah dia pun putus. Lepas tu ni ada seorang budak perempuan pula, jiran kepada si Michael ni, lidah putus, digigit sampai putus juga. Lepas tu tiba-tiba John ni dia kata bukan digigit, dia dikerat. Dia kata macam tu. Will dia perasan benda ni. Lepas tu dia tanya, apa kena-mengena hang dengan Michael? Lepas tu kira macam John ni dia tak mau jawab lah. Tanya John ni kira macam dia diam je. Lepas tu tiba-tiba phone si Will ni bunyi. Will ni pun jawab lah. Yang call dia si Leo ni. Leo ni dia habak lah. Dia kata okay, dia sampai dah dekat rumah Michael, dia ketuk pintu, Michael tak ada. Lepas tu bila dia sampai tu, elok bini si Michael ni sampai, si Gina ni dia mai diiringi oleh polis sebab dia nak ambil barang dia. Kira macam polis ni untuk protection dia lah. Lepas tu bila dia dapat tahu kata Michael tak ada dekat rumah, jadi Gina ni dia masuklah dalam rumah dia, tapi dia tak bagi polis ni masuk. Dia kata macam, yelah hang mana boleh masuk suka hati kan. Lepas tu aku nampak kereta si Michael ni dia
park dekat macam cross dekat jalan depan, bukan dekat dia punya driveway, bukan dekat rumah dia. Dia pelik kenapa yang Michael pergi park dekat situ. Lepas tu bila dia pergi dekat kereta si Michael ni, jiran si Michael ni keluar. Jiran dia kata Michael ni tadi dalam sejam lepas, Michael ni bagi tahu dia, kata boleh tak dia nak park dekat sini Sat. Lepas tu jiran dia kata okey, tak apalah, park je lah. Lepas tu dia kata, jiran ni dia bagi tahu ada satu kereta dekat driveway dekat rumah si Michael ni. Mula-mula dia parking macam ni. Lepas tu tiba-tiba Michael ni dia undur, dia parking bontot ni menghadap garaj. Kira dia macam dia ke belakang lah, dia reverse lah kereta tu. Jiran dia ni nampak. Lepas dia reverse tu, dia buka bonet dia. Lepas tu dia tutup bilik garaj. Dia tutup pintu garaj tu. Lepas tu dia tutup bonet. Lepas tu dia belah. Lepas tu Will ni dia rasa tak sedar hati tau tak. Lepas tu Will ni kata, hang boleh tak check dekat dia punya driveway tu, ada tak kesan minyak kereta lah, titik. Lepas tu Leo ni dia kata, pasal apa aku nak kena check? Kata check je lah. Sekarang ni yang park dekat driveway tu adalah kereta Gina. Jadi Leo ni dia tengok lah. Lepas tu dia kata ada kesan titik minyak, tapi bukan daripada kereta si Gina ni. Lepas tu Will ni dia terus tahu, kata yang park sebelum ni adalah kereta si Angie ni. Lepas tu Will ni dia letak telefon, dia terus tanya si John ni, mana dia? Will ni macam, John ni macam pelik lah, mana siapa? Mana si Michael? Dia dah tangkap si Angie dah. Lepas tu John ni dia kata, aku tak tahu. Lepas tu Will ni marah lah, dia kata mana dia? Lepas tu John ni dia macam fikir, aku rasa dia ada dekat Tennessee, dia ada rumah dekat Tennessee ni. Will tanyalah, Tennessee dekat mana? Aku tak tahu, hang bawa aku, hang kena bawa aku. Lepas tu Will ni kata, bagi tahu mana dia? John ni kata okay fine. Lepas tu dia bagi tahu alamat mana dekat Tennessee. Angie ni bila dia sedar, dia ada dalam bonet kereta tau. Dia kira kaki dia dengan tangan dia diikat. Tangan dia diikat ke belakang. Lepas tu mulut dia kena sumbat dengan kain, ditutup lah. Lepas tu tiba-tiba dia kereta tu berhenti. Lepas tu bonet buka. Bonet buka kira macam ada cahaya matahari lah, sinaran matahari tu. Lepas tu dia nampak Michael yang buka bonet tu. Lepas tu Michael dia bawa kulak pistol dia. Lepas tu dia bawa kulak pisau. Dia kata, hang jangan berani buat apa-apa. Kalau tak aku tembak hang kat sini juga. Lepas tu dia buka ikatan kaki si Angie ni. Lepas tu dia buka mulut. Ikatan yang tangan je dia tak buka. Lepas tu Michael ni dia kata, masuk dalam rumah ni. And then Angie ni dia teringat yang perempuan si Jasmine yang kena ikat yang dekat rumah Michael tu, si Jasmine tu. Lepas tu Angie kata lah, mana perempuan tu? Mana budak tu? Lepas tu Michael kata lah, hang tak risaulah, dia ada dalam tu. And hang boleh jerit sebanyak mana yang hang nak. Takkan ada siapa-siapa yang dengar. Lepas tu memang Angie ni dia menjerit, minta tolong. Dia jerit sekuatnya. Tapi memang dia pun ni ada dekat kawasan yang padan jarak, padan terkukur. Gitu. Tiba-tiba ada sebiji rumah. Lepas tu Michael kata, hang dah habis jerit dah. Lepas tu Michael ni tolak si Angie ni. Tolak Angie ni pergi dekat macam satu bilik basement. Bilik basement tu kira macam dia turun tangga macam tu tau. Lepas tu Michael ni tolak lah Angie ni. Tolak masuk. Masuk dia tolak. Lepas tu dia bawa masuk Angie ni dalam tandas. Lepas tu Angie ni kira macam terjatuh, kepala dia terantuk dekat bathtub macam tu. Lepas tu Angie ni dia nak lawan balik. Dia kata tak boleh jadi ni, dia lawan balik kan. Lepas tu dia pergi sondoi badan si Michael ni guna kepala dia. Michael ni terjatuh. Lepas tu terlempak lah dia punya pistol tu. Lepas tu Michael ni dia bangun cepat-cepat. Dia angkat si Angie ni. Dia baling si Angie ni. Kira macam Angie ni dia macam terjatuh dan terkepok tangan dia. Dan dia dapat rasa yang tangan dia ni macam terselioh. Patah macam tu lah. Lepas tu Michael kata, hang jangan nak cuba-cuba nak melawan. Sekarang ni aku nak hang buka seluar hang, buka spender hang. Psycho kan. Lepas tu Angie ni duduk tahan sakit dengan tangan dia. Dia pun try bangun. Lepas tu dia duduk kan. Lepas tu Michael ambil kursi duduk dekat depan dia. Lepas tu Angie ni dia kata lah, aku dah bagi tahu semua. John dah bagi tahu semua dekat aku. Dan aku dah bagi tahu semua dekat Will. Lepas tu si Michael ni dia gelak. Dia kata, apa yang John bagi tahu dekat hang? Dia bagi tahu aku semua. Pasal Mary Alice, pasal hang kenal Alicia. Lepas tu Michael ni dia gelak lagi. Dia kata, John ni dia bukan ingat apa yang jadi. Apa lagi hang bagi tahu? Lepas tu Angie kata lah, aku bagi tahu semua dekat Will. Will tu boyfriend aku. Aku bagi tahu semua apa yang John cerita dekat aku. Lepas tu muka si Michael ni dah jadi lain. Dia kata, hang bagi tahu semua dekat Will? Ya, aku dah bagi tahu semua. Lepas tu Michael ni dia jadi gelabah. Dia bangun daripada kursi tu. Dia penampak si Angie ni kuat gila. Sampai ke Angie ni terjatuh. Lepas tu dia macam berpina lah. And then dia dengar Michael ni dia kata, hang tahu tak, bapak aku tinggalkan aku daripada aku kecil lagi. Lepas tu dia nampak Michael ni dia bawa keluar macam satu bag plastik. And then dia ambil daripada dalam bag plastik tu. Lepas tu dia sedut. Kira dia sedut dadah lah. Lepas tu Angie ni duduk tengah pening ni. Michael ni duduk kata lagi, John ni dia ingat hidup dia je susah. Hidup aku ni lagi susah tau tak. Aku ni tak ada bapak. Lepas tu Michael ni dia pandang si Angie ni. Dia kata, hang nak tak benda ni? Lepas tu Angie ni dia macam geleng lah. And then Michael ni dia gelak. Dia kata, hang ingat tak
waktu yang party tu, kan aku bagi hang arak kan. Aku bubuh dadah sikit dalam arak tu. Sebab tu hang tak ingat apa yang jadi malam tu. Lepas tu Michael ni dia ambil lagi dadah tu, dia hirup lagi. Dia kata sure hang tak mau ni. Wis, benda ni sedap kot. Hang tahu tak, aku kan ada anak. Hang ada anak tak? Hang mesti tak ada anak. Mesti hang buat abortion berpuluh kali dah. Hang tahu aku ada anak. Anak aku cacat. Lepas tu dia ambil lagi, dia hirup lagi. Dia kata sure hang tak mau benda ni. Lepas tu Angie ni dia kata lah, tolong lepaskan aku. Aku takkan bagi tahu siapa-siapa. Mana budak perempuan tu? Lepaskan aku dan budak perempuan tu. Lepas tu Michael kata nanti hang akan tahu apa yang jadi dekat Jasmine. Hang tak mau tahu ke pasal John? Mari sini aku cerita kat hang. John ni waktu dia dalam penjara, dia kena rogol dengan cellmate dia berpuluh kali. Kuasa dia ada penyakit AIDS. Lepas tu Michael ni dia cerita lagi, hang tahu tak anak aku ni cacat. Aku kena bayar amount duit yang banyak tau untuk dia belajar ikat tai sahaja. Insurans tak mau cover. Jadi aku terpaksa lah jual dadah. Bila aku jual, duit aku banyak, aku tak boleh letak dalam bank account aku. So aku pun buka lah account untuk cousin kesayangan aku. Why not? Aku dah ada dia punya security number. Sebab mak aku ada semua information dia waktu mak aku jadi peguam dia. Jadi aku buka lah account dia. Lepas tu Michael ni duk hirup lagi dadah ni. Lepas tu dia kata dekat si Angie ni, Angie, mana soalan hang? Aku dah tunggu soalan hang ni. Lepas tu Angie kata, kenapa hang bunuh si Alicia? Hang kenal Alicia ni? Michael kata, yes, aku kenal Alicia ni lama dah. Daripada first day aku jadi polis, waktu tu aku ditugaskan untuk pergi ke Grady's home. Waktu tu lah aku pertama kali kenal Alicia. Dia memang lawa gila. And si Alicia ni, dia memang perempuan murahan daripada sekolah lagi tau. Lepas tu dia jadi pelacur. Lepas tu polis dia nak tukar syarat bila aku tidur dengan dia. Aku pun geram. Aku bunuh lah dia. Lepas tu Angie marah lah. Dia kata, yelah dah hang tak mau bayar dia. Dia tu kan perempuan murahan, dia kan pelacur. Apa kisah bayar tak bayar? Lepas tu Angie kata, oh so hang nak kata si budak Jasmine tu pun buat hang marah jugalah. Lepas tu Michael gelak. Michael kata, hang tahu tak, waktu aku hantar boyfriend hang pergi station, aku pergi simpan Jasmine ni dekat rumah si Alicia ni. Boyfriend hang tak tahu. Lepas tu Michael ni dia kata lagi, hang tahu tak, dia pun ni semua perasan dia pun ni bagus. Perasan dia pun ni lebih daripada orang, especially si John ni. Lepas tu Angie kata, oh sebab tu ke hang anaya dia? Lepas tu Michael ni kata, oh yang tu idea mak aku. Dia memang deserve kena penjara. Lepas tu Michael ni dia kata, hang tahu tak, bila aku dengan budak-budak perempuan ni kan, hang bila dah melalui benda ni, hang macam ketagih tau tak. Sebab hang bila tengok mata depa yang penuh dengan ketakutan ni, memberikan hang satu kepuasan, hang tahu tak. Lepas tu Angie tanyalah, bila semua benda ni bermula? Oh maksud hang nak kata Mary Alice lah. Sekejap, sebelum Mary Alice pun ada juga beberapa yang lain, tapi aku tak apa ingat lah. Banyak sangat. Michael ni boleh kata macam tu. Lepas tu Angie ni dia marah lah. Dia kata dia pun ni budak lagi kot. And then Michael ni dia kata, dia pun tu bukan budak pun. Dia pun dah ada experience. Dia pun dah mature. Acah je innocent, tak tahu apa. Tapi sebenarnya dia pun suka benda tu. Lepas tu Angie ni kata, John tu cousin hang kot. Dia boleh cerita semuanya apa yang hang dah buat dekat dia. Lepas tu Michael ni kata, hang ingat John ni ada peluang ke nak cakap dalam courtroom? Hang ingat orang akan percaya ke dia? Aku admit lah, John ni memang bijak lah. Bila aku ada dekat dalam rumah aku jumpa pisau yang disorok tu, aku terkejut juga. Tapi yalah, sebab aku ada plan baik punya dekat dia. Lepas tu Angie ni dia macam bengang. Dia kata, semua orang akan tahu lah hang penjenayah sebenarnya, bukan John. John bukanlah pembunuh, hang pembunuh. Lepas tu Michael ni dia kata, siapa nak beritahu dia? Kawan John, family John. Hang ada dekat sini, and aku yang akan decide sama ada hang ni akan mati ke tak dalam tangan aku. Lepas tu Angie ni dia marah. Dia kata, hang ni memang manusia paling jahat sekali aku pernah jumpa. Lepas tu Michael ni dia geram. Dia kata, dah aku malas nak cakap dengan hang. Hang tahu tak, hang ni dah rosakkan program aku tau. Aku ni tengah berseronok dengan si Jasmine ni. Lepas tu hang boleh kacau. Hang main rumah aku tak apa. Gila kan. Lepas tu Michael ni dia tarik si Angie ni. Dia macam nak letak Angie ni dalam satu bilik lah. Lepas tu bilik tu kira macam dekat bawah basement. Kira tadi tu bukanlah basement. Dia kira tadi tu bilik atas lah. Normal lah, ground normal. Lepas tu dia kira macam nak bilik bawah. Lepas tu Angie ni dia macam tak mau masuk lah bilik tu. Lepas tu Michael ni tolak dia. Lepas tu Angie ni terjatuh terguling. Lepas tu dia macam dengar bunyi macam dia terlanggak something tau. Dan benda tu jatuh atas dia. Dalam bilik tu kira macam Michael ni dia buka lampu bulb. And then Angie ni dia tengok keliling, dia pandang, dia nampak si Jasmine ni ada macam dekat hujung tu. Kira Angie ni dalam keadaan bogel. Lepas tu kira macam bergulung badan. Macam mana, macam lipan tu. Macam ulat gonggok tu, dia bergulung macam tu. Tak adalah gulung macam ulat gonggok, tapi bergulung. Tak tahu sama ada Jasmine ni hidup ke tak. Lepas tu Angie ni dapat rasa tangan dia sakit gila. And then dia perasan, dia tengok tangan dia, kira kacau jatuh atas dia. Terluka lah tangan dia. Yang si Will ni kira macam dia on the way nak pergi ke rumah si Michael ni lah. Rumah dia dekat Tennessee ni. Dan dia bawa si John ni. Lepas tu
Will ni dia marah lah si John ni. Dia kata hang boleh prevent benda ni daripada jadi tau. Hang dah tahu dah Michael ni penjenayah, kenapa hang tak report? Lepas tu macam John ni macam cover lah. Dia kata mana ada, aku tak tahu. Lepas tu Will ni dia kata waktu si Cynthia mati, Michael ni ada dengan aku tau. So maknanya hang yang bunuh si Cynthia ni. Lepas tu John ni dia macam gelabah lah. Tu John ni dia kata tak, bukan aku. Sebenarnya Cynthia ni dia lari bila aku nampak dia. Dia lari, lepas tu dia terjatuh sendiri. Dia terantuk kepala dia sendiri. Lepas tu hang kerat lidah dia. Lepas tu John ni dia diam. Will ni dia kata patutnya hang buat something tau. Kalau tak ada lah si Angie ni kena tangkap. And then John ni dia macam bengar. Dia kata buat apa? Bagi tampar polis. Report polis. Hampa ingat hampa nak percaya aku ke? Bekas penjenayah ada record. Hampa ingat hampa nak percaya aku ke? Dan Michael ni polis kot. Kalau aku pergi dekat hampa, kalau aku report dekat hampa akan lebih percaya dia daripada aku tau. Lepas tu Will ni dia macam terdiam. Si Angie ni dia kira macam kan ada gelas jatuh dekat dia. Lepas tu kira macam dia nak check lah si Jasmine ni hidup ke tak. Tangan si Angie ni dah kena ikat kat belakang. Jadi macam Angie ni dia kena mengesoh. Pergi tangan dia ni pergi dekat badan si Jasmine ni. Dia duk rasa. Dia macam duk pegang lah. Pegang-pegang. Lepas tu dia perasan yang Jasmine ni bergerak. Dia kata oh nasib baik Jasmine ni hidup lagi. Lepas tu dia kata nak buat macam mana ni kan. Lepas tu nasib baik ada gelas yang pecah. Jadi dia ambil gelas tu, dia nak potong lah tali yang kena ikat tangan dia ni. Tapi tali tu kira macam tebal. Lepas tu bila dia pegang kaca tu kira macam hang nak kena tekan kan, sebab nak potong tali kan. Jadi kaca tu mencederakan tangan dia. Lepas tu tangan dia dah lah satu ni patah. Tapi Angie ni cuba juga duk tekan ni, darah duk tengah keluar ni, tapi tahan juga sakit. Lepas tu dia dengar suara Michael ni panggil si Angie ni macam Angie. Lepas tu Angie ni dah menjerit dia lah no. Lepas tu Michael kata Angie, lebih baik hang jangan duduk kat depan pintu sebab aku tengah pegang pistol ni. Aku akan tembak hang. Lepas tu Angie ni dah gelabah dah lah. Lepas tu Michael ni dia buka pintu. Dia pelan-pelan turun daripada tangga tu. Lepas tu nampak yang si Michael ni dia tak pakai baju tapi pakai seluar jeans je. Lepas tu dia pakai ski mask. Lepas tu dia pegang pistol. And then dia kata dia suruh Angie ni baring. Lepas tu Angie ni merayu lah, kata tolonglah janganlah buat benda macam ni. Lepas tu Michael kata aku kata baring. Lepas Angie ni dia baring. Lepas tu Michael ni kira macam dia letak pistol dekat atas almari lah. And then Michael ni kira macam dia nak rogol lah si Angie ni. Lepas tu mula-mula dia cium si Angie ni dulu. Angie ni duk tengah tahan sakit, duk potong tali ni. Tapi dia usaha juga. Dia kata tadi Michael ni pegang pistol, tapi pistol tu macam atas sangat daripada almari, dia tak boleh nak capai. Lepas tu waktu yang Michael dicium dia ni, Angie ni dia nak termuntah, dia nak tolak kan. Lepas tu Michael ni bawa kulak pisau, dia letak dekat tengkok si Angie ni. Dia kata baik ikut apa yang aku nak. Lepas tu Angie ni terpaksa lah tahan. Dia dalam keadaan sakit. Lepas tu si Michael ni start rogol si Angie ni. Lepas tu Angie ni dia macam nak distract lah si Michael ni. Dia kata tolong buka ski mask, aku nak tengok muka hang. Lepas tu Michael kata tak mau buka. Lepas tu Angie ni dia sajalah dia usik si Michael ni. Dia kata habis tu hang siapa? Hang Will ke? No, aku Michael. Aku yang buat hang rasa sedap ni. Sorry kalau orang pun rasa benda tu tak senonoh kan. Tapi ni ayat dia. Lepas tu Angie ni kata no, hang bukan Michael, hang Will ni. And then Michael ni dia letak pisau dia kira macam dia letak dekat sebelah si Angie ni. Lepas tu waktu ni kira macam dia duduk sibuk rogol si Angie ni. Lepas tu Angie ni dia dengar pintu rumah Michael ni kena pecah. Lepas tu dia dengar suara Will ni panggil Angie hang kat mana? Lepas tu Angie ni elok dia berjaya lepaskan tangan dia daripada ikatan tu. Lepas tu dia ambil pisau yang Michael ni letak. Lepas tu dia hantuk si Michael ni pakai kepala dia tolak Michael ni. Lepas tu Angie ni dia kata nak sedapkan rasa ni. Lepas tu dia tikam si Michael ni. Dia tikam kira macam dekat tulang rusuk macam tu. Lepas tu Will ni pecah masuk bilik depa ni dan nampaklah keadaan Angie ni. Lepas tu Will ni pun macam peluklah si Angie ni, hang okey ke apa semua. Dan nasibiklah depa ni memang sampai tepat pada masa dia. John dengan si Joyce ni pergi ke rumah Aunty Lydia depa. Kira macam face to face dengan depa lah, mintakan explanation. Aunty Lydia ni dia kata Michael ni obsessed dengan John sebab bekas husband dia selalu duk pujilah si John ni. Sampaikan si Michael ni buat scrapbook pasal si John ni. Penuh lah gambar si John ni. Lepas tu kira macam lepas bapak si Michael ni tinggalkan dia, kira mak dia kahwin lain. Kira pak tiri dia ni lah puji gila John ni dekat si Michael ni. Pujilah. Lepas tu kata Michael ni patut jadikan John ni sebagai contoh lah apa semua. Start daripada situlah yang si Michael ni dia involve dengan benda yang tak elok. Dia involve dengan dadah lah apa semua. Jadi Michael ni dia tak puas hati dengan John. So sebab tu lah dia rosakkan si John ni. Dia involvekan John ni dengan dadah. Lepas tu Joyce ni dia macam marah lah.
hang tahu tak, anak hang dah rosakkan hidup ramai orang tau. Anak hang bunuh Alicia Monroe. Lepas tu anti leader dia kata, perempuan tu pelacur kot, memang deserve tu mati. Dia rogoh budak bawah umur kot. Budak bawah umur tu bukannya tak reti, dia pun ni hanya kurang pengalaman je. Lepas tu anti leader ni kata, hang pun nak apa? Hang dah keluarkan, hang dah bebaskan, apa lagi hang nak? Baik hang keluar sekarang daripada rumah aku sebelum aku call polis. Lepas tu John dengan Joyce ni geram. Dia berkata, rumah ni agak-agak harga berapa? Macam harga lebih daripada 1 juta, 2 juta. Lepas tu hang dah kereta apa? BMW apa semua. Okay, kalau dikali-kalikan 20 tahun aku kena penjara dengan jumlah harta yang hang ada ni, uish, banyak hang tahu tak, kalau aku bawa kes ni ke mahkamah akan froze hang punya aset semua ni. Dan aku akan bagi tahu reporter rumah hang ada dekat mana, dan macam mana hang rasa reporter akan kacau hidup hang bila dapat tahu kata anak hang ni pembunuh dan pedo. Dan hang nak tahu tak, Michael dia ada bagi tahu yang baru-baru ni, dia bukan setakat bagi tahu aku je. Kira ni John lah kata, dia bukan setakat bagi tahu aku je, dia bagi tahu dekat si polis, nama dia NG. Dia bagi tahu kata, hang yang plan untuk aniaya aku, hang yang plan untuk penjarakan aku. Agak-agak lah kalau aku bawa kes ni, apa akan jadi dekat hang. Lepas tu anti leader ni dia macam dah takut dah. Lepas tu anti leader ni kata, okay fine, hang nak apa daripada aku? John ni pun dia still ada duit, sebab yelah Michael kan sorok duit dia dalam akaun nama si John ni. Tak tahu John dengan Joyce ni minta apa daripada anti leader. Kira cerita tu habis dekat sini. So begitulah kisah dia. Buku ni bagi Acha, jalan cerita dia not bad, memang best lah, sebab dia punya plot twist tu tiba-tiba polis ni yang korup apa semua. Tapi dia macam ada part yang melerik sikit. Macam watak Will ni, patutnya dia ni bijak, dia ni boleh macam discover banyak benda, tapi dia ni macam lembab. Yang banyak discover si NG ni. Will ni yang macam, kalau ikut NG ni kata dia ni macam ni. Will ni macam discover apa yang NG ni yang discover. Jadi macam tak best dekat situ. Lepas tu John ni pula macam dia punya kemahuan dia tu tak clear. Okay, bila dia dapat tahu kata Michael ni yang aniaya dia kan, and then dia macam tak ambil tindakan pun. Dia more tu like, okay, aku dah tahu dah Michael ni buat something. Lepas tu dia tak macam dia tak ambil action apa-apa. Lepas tu dia tak mau cerita dekat kakak dia Joyce ni. Kakak dia yang pula kena tanya. Part situ lah saya rasa macam tak puas hati sikit. Tapi actually not bad lah. For first buku Karen Slaughter, mungkin boleh continue next buku Karen Slaughter ni. So kalau ada apa-apa yang pernah share, boleh komen. Buku ni kira Acha bagi 3.9. No 3.8 lah. 3.8 per 5.